Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala: ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة، وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار، ولا يحرم ولا يكره ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط، وذلك منتف في الثلاثة. Ya. Buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. ويستثنى من الحرمة، diistisnakan, dikecualikan daripada hurmah, daripada haram. Oleh apa? Diistisnakan akan naik panel bagi istisna lah. Malau, ma dengan mana masalah. Masalah jikalau adalah ar-rihu, angin tu, tahubbu, bertiup ia angin, an yaminil qiblati, daripada kanan qiblat, wa shimaliha, shimal qiblah, fa innahuma, maka bahawasanya kedua al-istiqbal wal istidbar tu la yuhramani, tidak diharam keduanya. Sebab angin bertiup tak? Kalau kita membelakangkan kiblat, jadi kalau kita menghadap, dalam hadis kata syariqu aw ribu, kalau kita mengiring kiblat, bukan membelakang, bukan menghadap, mana najis tu terpercik kena badan kita tak? Najis terpercik kena kita. Sebab angin ni mai arah kanan ataupun sisi kiblat. Jadi tak haramlah kita menghadap kata tu, sebab nak lari daripada percik angin akan najis kena badan kita. Tengok bawah dia kata fa innahuma la yuhramani lid-darurati, maka bahawasanya keduanya menghadap dan membelakang kiblat ketika baul wal ghaid tidak diharam keduanya. Bawah kata haitsu ghalaba ala dhannihi, pada tempat ghaliblah atas zannya, zan orang qadil hajat,
Wali oleh apa? Tanajjusuhu, bernajisnya bil khariji dengan yang keluar. Najis badan dia dengan yang keluar tu sama ada kencing ataupun berak. Habis. Wa idza ta'arada, dulu sebab dulu dia sebut dah dulu ni. Ada hasyiah bawah tak? Mana dia tu? Tak boleh capai. Wa idza ta'arada al-istiqbal wal istidbar, dan apabila berlawanlah oleh menghadap dan membelakang. Manakala kalau kita tak menghadap, kita akan membelakang. Kalau kita tak membelakang, dia berlawan lah. Dua pihak saja kita boleh. Dua pihak ni saja yang kita boleh buat, kita boleh dapat. Seperti tempat tu terkepit ke tak? Terkepit celah-celah batu ke, lorong tu sempit sangat. Kita nak mengiring kilat tak boleh, tetap kena menghadap ataupun membelakang. Dua arah tu ya, kalau lah berlaku macam tu. Nak pilih yang mana? Nak pilih menghadap ke, nak pilih membelakang? Gitu. Masalah dia. Suasana jadi macam tu. Nak tasawur macam mana ni tasawur dia? Nak tasawur pada masalah ta'arada ni. Benda ni boleh kita bayang lah. Boleh kita bayang. Bayang ni duduk celah-celah batu ke. Badan kita ni sempit dengan batu tu. Cuma boleh menghadap dengan membelakang je. Arah lain tak boleh. Misalnya lah, boleh tasawur lah. Wa idza ta'arada al-istiqbal wal istidbaru, jawab bagi idza ta'arada al-istidbaru, nescaya tertentulah oleh membelakang. Pilih hak belakang. Pilih membelakang kiblat. Tu. Sebab tu ringan sikit daripada menghadap. Membelakang tu lebih ringan daripada menghadap. Bawah dia kata nak tasawur tak boleh masalah ni. Dia kata bawah dia kata la yakhfa an hadha at-ta'arudi anna hadha at-ta'aruda la yutasawwaru wa in dhakarahu jam'un min al-fudala'i wal ulama. Dia kata nak rupa macam mana, walaupun ulama dah sebut benda ni. Tapi bawah dia habaq ni wa aqulu yumkinu taswiruhu bi an yakuna bi mahallin la yatamakkanu fihi min ghairihima. Ka'an yakuna al-mahallu mustatilan. Tempat tu sempit tu. Tempat tu seperti lubang sempit lah. Masalah. Tu rupa gitu lah. Bawah lah. Habis. Qala syarih rahimahullah wala yuhramu wala yukrahu al-istiqbal al-qiblati, tak diharamkan dan tak dimakruhkan akan menghadap qiblat. Wala istidbaruha wa huwa ataf, la zaidah pada nafi. Wala istidbaruha, dan tidak juga membelakangkannya akan qiblat bila tu halal istinja'i. Halal istinja'i, pada ketika istinja. Menghadap membelakang ni cuma masalah baul ghaib saja. Adapun istinja tak ada hukum situ, tak ada hukum makruh ataupun tidak ada hukum haram itu. Halal istinja'i pada ketika istinja, awil jima'i ataupun jima', au ikhrajir rihi, ataupun mengeluarkan angin kentut. Ilat pada kata la yuhramu wala yukrahu tu, idin nahyu kana tegah membelakang, tegah menghadap, tegah anil istiqbaliha, daripada menghadapnya al-qiblati, wal istidbariha, wastidbariha, dan membelakangkannya akan qiblat, ialah muqayyadun, dikaitkan bihalatil bawli wal ghaiti, dengan kelakuan kencing dan berak.
Ataupun dengan ketika kencing dan berak saja. Ketika lain tak. Wa zalika mana al-muqayyad tadi ya. Ataupun zalikal qaid tu muntafin, ternapi ia zalika fis salasati, pada 3. Mana pada 3 tu? Al-istinja wal jima' wa ikhrajir rih. Ternapi situ. Kata mu'allif rahimahullah, qala musannif rahimahullah ta'ala, wa yajtanibu nadban al-bawla wal gha'ita fil ma'i ar-rakidi lin-nahyi 'anil bawli fi hadits Muslim. Itu kan? Kena fihi fil ma'i ar-rakidi fi hadits Muslim, ada fi sekali lagi. Wa yajtanibu, dan menjauh ia qadil hajat, nadban ay ijtinaban manduban, menjauh sebagai menjauh yang disunatkan dia. Menjauh al-bawla wal gha'ita, akan kencing dan berak, fil ma'ir rakidi, pada air yang tenang. Bukan air yang berlari dah, air tenang. Air yang tenang ni, ada air yang tenang yang sikit, ada air tenang yang banyak. Yang banyak tu ada 2 pula. Air tenang yang sedikit, itu kalau kita kencing tu jadi najis lah air tu, cukup 2 kolah lah, sikit. Air tenang yang banyak, bagi 2 pula. Yang banyak yang orang luat nak minum air tu, walaupun banyak, ada air kolah, air cukup 2 kolah. Kalau kita kencing dalam tu pun air tak ada najis, tak ada mutan najis. Walau macam tu pun, kalau orang nak minum, orang tak sanggup dah. Orang luat nak minum air tu. Satu lagi, air tenang yang banyak seperti tasik. Tenang juga tu, bukan dia berlari, bukan dia seperti sungai. Tasik. Banyak air tu, kalau kita kencing di sini, orang ujung sana sanggup lagi nak minum. Tu banyak. Ada hukum dia lah, akan datang. Ada hukum tenang. Ini nak bahas apa ni? Fil ma'ir rakidi lil nahyi, ila pada wa istanibu. Lil nahyi, khana tegah. Nahi Nabi, menegah Nabi, anil bawli, daripada kencing, fihi fil ma'ir rakidi. Tegah tu di mana? Fi hadits Muslim, pada hadis Muslim. Hak Nabi tegah tu tegah kencing. Ada pemberak, wa mithluhu, bermula seperti baul tu, wa mithluhu al-ghaitu. Bermula seumpama al-bauli, al-ghaitu ialah ghaid, berak, sama juga. Balil ghaitu tu aula, lebih aula lagi. Nikih lebih aula lah. Kalau kencing pun tegah, berak lagi tegah lah, bahkan aula. Habis. Wan nahyu fi dhalika, bermula tegah, fi dhalika, pada demikian itu. Demikian mana? Demikian al-baul fihi, kencing padanya, pada al-ma'ir rakidi, lil karahati, tegah ni tegah makruh. Habis. Wa in kana al-ma'u qalilan, tegah makruh, bukan tegah haram.
walaupun air tu sikit. Royah ni. Tapi royah nak erat lah, satu pendapat. Kata haram, kencing layak tak cukup 2 kolah. Wa in kana al-ma'u qalilan, jika adalah air tu ialah sedikit, tu. Ilat bagi royah ni li imkani tuhrihi, kerana dapat menyuci al-ma'il qalil bil kathrati, dengan banyak. Air dapat kita suci dengan membanyak. Kalau kita tengok bab jual beli ya. Dalam bab jual beli, kalau kita jual najis tak sah tak? Jual najis tak sah. Jual ti ayam tak sah. Walaupun nak buat bajar tak sah lah, tapi nak mindah milik boleh lah. Dia panggil naqlul yadi, naqlul yad, mindah rentah. Tak apa, boleh bayar tu. Tapi nak jual tak sah, najis. Adapun mutanajis sah jual. Kain batik kena ti ayam, sah jual. Tu. Walaupun sebelum kita cuci dia, kita jual kain batik kena ti ayam, sah. Sebab dia mutanajis. Tak syarat kena basuh dulu. Adapun najis tak boleh. Lepas tu ayak macam mana? Ayak sedikit yang masuk najis. Sah tak je? Sah tak? Tengok di sana dah lah. Lama bahas khilaf. Sebab ayak ni boleh sucikan dia. Tambah bagi banyak, suci balik. Adapun susu, susu mutanajis, tak dapat dah nak cuci, tak sah lah tu. Mutanajis yang sah dicuci, disuci, sah jual beli. Kain batik bila kita basuh, cucilah kain batik tu. Sah jual walaupun sebelum basuh. Adapun susu yang masuk najis, susu masuk najis nak basuh macam mana? Tak dapat dah nak cuci susu masuk najis. Tambah banyak mana pun tak cuci dah najis, susu tu. Tak sah jual. Sebab tak dapat disucikan. Adapun minyak, minyak ada bahasa lagi. Ada pendapat qil kata minyak boleh basuh. Baik nak basuh minyak, ambil minyak, tuang layak yang banyak, yang cukup 2 kolah. Lepas tu kocak. Minyak ni dia perasin pada ayak. Lama-lama minyak timbul nak atas. Ambil dah minyak tu. Adalah pendapat kata boleh. Tapi hak mutamat tak boleh hiap minyak. Dia kira tak dapat suci kot. Minyak ni ma'ik lah, yang tak dapat disuci asal dah. Hak mutamat tak boleh. Hak qil kata boleh nak basuh minyak. Ambil tuang layak banyak. Lepas tu minyak ni dia lama-lama dia terpisah daripada ayak. Abang mutamat kata tak boleh. Dia ada najis, dia ada mutanajis. Najis ni air kencing. Mutanajis ayak mutlak, masuk ayak kencing. Kalau benda tu najis, kalau kita takung lama-lama pun, kalau hilang bau, hilang warna, hilang rasa, tetap tak suci tu. Dia panggil ayak najis. Dia tak suci. Adapun ayak mutanajis, ayak yang masuk najis, kalau hilang ilat najis dia tu banyak, lepas tu hilang warna, hilang rasa, hilang bau, suci. Tapi kena banyak, kena 2 kolah lah. Satu lagi, ayak perahan dengan ayak anggur. Ayak anggur ni ayak mutlak, bubuh perisa anggur. Kalau hilang ubah, suci lah. Adapun ayak anggur sendiri tu tak lah.
Suci lah, tapi dia takkan balik jadi mutlak tu. Dia perhan. Dia perhan. Hak tadi kita campur ayak biasa campur anggur. Tu dia berubah dengan masuk sesuatu, masuk perisa dia ke, masuk ayak anggur semangkuk ke. Kalau dia takun lama-lama dia hilang ubah dia. Tu suci. Adapun hak tadi ni ayak anggur sendiri diri perhan tak? Tu dak lah. Tapi dia suci lah, cuma tak menyucikan. Maknanya macam ayak najis dengan ayak mutan najis tu lah. Nanti tak ayak nyok ni tu lah. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, liimkani tuhrihi bil kathrati wa fil qalili ashaddu karahatan. Wa fil ma'il qalili, pada ayat yang bukan dia qalil silap. Wa fil laili, dan pada malam, ashaddu karahatan. Mana al-baul fil lail, bermula kencing pada malam, asyaddu karahatan, terlebih bersangatan makruh. Ila pada asyaddu karahatan li'anna al-ma'a bil laili, kerana air pada malam, ma'wal jin, tempat kediaman jin, tempat jin main-main malam-malam. Habis takut dia mudarat kita lah. Pak dia tak duk pijak kepala anak jin pula, kacau kita. Pijak kepala dia tak apa lagi, pijak kepala anak dia, siap. Habis saya kata makruh. Nabi tegah kencing dalam ayak yang tenang. Pada malam hari itu saya kata makruh lagi. Nabi tegah makruh lah. Kencing dalam ayak tu, hak tegah Nabi kencing dalam ayak. Kalau tegah orang tua pula, jaga-jaga. Orang tua pentang kencing dalam ayak. Dia suruh kecil atas batu. Kecil atas batu tak apa, layak tak boleh. Pasal apa? Pasal nak ambil sempurna batu. Sempurna batu apa dia? Keras. Macam tu. Tapi jadi tu, tengok main tentang orang tua tu. Barangkali bersabit dengan tegah Nabi, tegah makruh buat ada lepas saya dia. Tak, kalau asbab musabab tu ada apa? Tak saya try buat. Ni bukan kita kata masalah saya pelik-pelik dah. Itu dia panggil ada sebab musabab dia. Tiap-tiap kejadian ada sebab musabab dia. Dia nak banding dengan sebuah sunat dengan sunat muakkad. Ni hak ke bawah. Bukan nak ke atas tak? Bukan nak ke atas. Sunat muakkad. Ni makruh, serta makruh. Tapi makruh lagi. Tapi tak lajak pergi ke haram lah. Hak ringan lagi khilaful aula. Hak tu ringan lagi. Habis. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal jari, wa ammal ma'ul jari, adapun air yang berlari pula. Tadi yang tenang. Yang berlari ni seperti sungai.
Fil majmu'i dipadzukira fil madhum akan disebut dalam kitab majmu' an jama'atin hala kaunihi naqilan, hala kaunihi sahibil majmu' naqilan, manakala an jama'atin daripada jama'ah. Khabar bagi amal jairu tu. Al-karahatu fil qalili minhu dun al-kathir, ialah makruh tu fil qalili minhu, ialah pada yang sedikit, minhu minal jari, dun al-kathiri, tidak yang banyak. Ayat yang berlari sedikit seperti ayat longkang tak? Bukan ayat longkang ayat yang kotak tu. Ayat longkang jenis lah. Ayat carok, ayat apa sikit. Dia berlari tapi dia sikit. Mana tebing dia tu antara belah ni dengan belah ni tu, kita ukur tak sampai lah situ. Tak sampai ukur yang satu kolah. Tu. Tebing tu. Mana dia berlari tapi dia sedikit. Hak sedikit tu makruh. Ada pun hak banyak seperti sungai tak? Tak makruh. Dunal kathiri, tidak yang banyak. Walakin, akan tapinya, yukrahu fil laili, akan tapi dimakruhkan al-baul fil laili, pada malam. Sungguh macam tu. Walaupun ayat yang banyak tu, yang berlari tak makruh kita kencing, tapi makruh juga kalau kita kencing pada waktu malam, walaupun sungai, malam hari pun. 5 marra 5 ay li-ta'lil alladhi marra, kerana ilat yang telah lalu, ia ma. Mana yang telah lalu? Dulu lah, di anal ma' bil laili ma' wal jin. Itu ilat telah lalu. Kerana air pada malam tu tempat jin, makwa dia. Makwa kita belah mana lain pula. Ni makwa jin. Thumma qala, kemudian berkata ia sahibul majmu' lah An-Nawawi. Thumma qala An-Nawawi wa yanbaghi, saugianya, sepatutnya, an yahruma fil qalili, oleh bahawa haramlah ia mana? Haram ia al-baul wal gha'it, al-baul wal gha'itu fil qalili, ay fil ma'il qalili mutlaqan. Apa dia mutlaqan? Mutlaqan tu bawah kata mutlaqan, ay jarian aw rakidan, berlari ia ataupun tenang ia. Sama ada ayat lari ke tenang ke, oleh kerana dia sedikit, makruh semata. Habis. Bukan dia, bukan makruh, haram, tidak. Wa yanbaghi an yahruma, haram, fil qalili, pada yang sedikit. Al-qalil mana al-ma'il qalil mutlaqan jarian aw rakidan, yang berlari ataupun yang tenang. Ilat pada yahruma, lianna fihi, kerana padanya, pada al-bauli wal ghaiti, fihi fil qalil, pada ayat yang sedikit lah, itlafan alaihi, ialah membinasakan, alaihi, ke atasnya, ke atas qadil hajat. Wa ala ghairihi, dan di atas yang lainnya, membinasakan
atas dirinya dan di atas orang lain. Cuba tengok di bawah tu. Wa yanbaghi an yahruma, ini dhaif. Hasyah berkata pendapat ni dhaif. Yang utama atas tadilah. Habis atas kata ayat yang tenang yang sedikit makruh. So tengok di bawah tu, li'anna fihi itlafan alaihi wa ala ghairihi, membinasakan atasnya di atas orang lain. Wa yu'khadhu minhu inna mahallahu idza kana mubahan aw mamlukan lahu. Dia ambil faham tu. Jika ayat tu ayat yang mubah, ataupun ayat milik dia sendiri, ayat milik dia binasa diri dia tu, atau dia rosak. Adapun ayat tu mubah, orang lain nak guna tak boleh. Ayat mubah ataupun ayat diri dia. Ini dia. وَرُدَّ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّعْلِيلِ وَبِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَسَائِرِ الْأَصْحَابِ فَهُوَ كَالِاسْتِنْجَاءِ بِخِرْقَةٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَحْرِيمِهِ ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس بالماء القليل وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا. Baik. Warudda, dan diratkan bima taqaddama, diratkan dia akan Qulnawi, bima taqaddama, dengan barang telah lalu. Mana ma taqaddama, bayan bagi ma taqaddama. Apa ma taqaddama? Min annahu, daripada bahawasanya pemisyan, yahrum isti'mal ina'in najasi. Langkau langkau. Bima taqaddama min at-ta'lil. Apa dia ma taqaddama min at-ta'lil? Cuba tengok di bawah. Bima taqaddama, dengan barang telah lalu ia ma. Bayan bagi ma taqaddama min at-ta'lili. Apa dia ta'lil tu? Imkani tuhrihi bil kasrah. Dapat menyuci dengan membanyak. Bila tambah banyak tak? Jadi tak nama hilang, tak nama itlaq otta juga tak? Tak namalah binasa otta. Sebab apa? Sebab boleh pelok balik. Tambah ayat tu jadi banyak, suci balik. Sebab tu dirak tu. Tu kata bawah dhaif, kata Imam Nawawi dhaif. Itu satu. Yang kedua, wa bi annahu, atah pada kata bima taqaddama, wa rudda bi annahu mukhaliful nassi, menyalahi ia bagi nas. Bi annahu Qulnawi tu mukhalifun nassi, bagi nas. Ada buah tak nas tu, mukhaliful nassi tu. Tak ada sebut. Bi annahu, yang bahawasanya ia ma Qulnawi tu mukhalifun nassi. Nas ni nas apa? Nas Syafi'i sini ni. Din nassi ay nas Syafi'i, nas Imam Syafi'i, teks Imam Syafi'i. Dan wasail ashab, atah pada kata nas Syafi'i, mana mukhalifun lisail ashab, bagi sekalian ashab Syafi'i. Tu dirat kata Nawawi tu dhaif.
Habis. Tengok. Fahuwa maka ia. Ia mana? Ia al-baul wal gha'it. Al-baul wal gha'itu kalistinja'i bi khirqatin. Kita tengok di bawah lah. Fahuwa kalistinja'i bi khirqatin. Mana wajah syabah pada kata kalistinja'i bi khirqatin. Kencing dan berak tadi seperti istinja' dengan percakai lah. Dengan kain. Mana wajah syabah dia? Coba bawah. Ai fi annahu, pada bawahnya ia, yumkinu tathiruha, mungkinlah, dapatlah menyucikannya khirqatin tu, ba'da tanajjusiha, selepas daripada bernajisnya najis khirqatin. Boleh basuh balik kain tu. Kita haram tak? Walaupun ada tak nama kita kata kita merosakkan harta benda kita, kain kita rosak dah. Pemik kain tu pilak najis. Rosak harta tak? Tak. Sebab apa? Pasal dapat suci. Dapat kita basuh balik. Macam tu lah ayat pun. Habis. Fahuwa mahak tadilah. Al-fahuwa al-baul gha'id fil ma'il qalil tadi ni. Kalau istinja'i adalah ia seperti istinja' dengan percakai. Habis. Walam yaqul ahadun, dan tidak berkata oleh seorang pun, bitahrimihi, dengan haramnya. Haramnya terbeli pada mana? Haram yang dekat ni. Bitahrimihi, tahrimil istinja' bi khirqatin, dengan percakai. Habis. Sebab nak menyempurnakan ilat kena beli pada domain situ tak? Bila nak beli pada sana, nak beli sana munasabah juga. Bitahrimihi tahrimil baul gha'id fil ma'il qalil. Dah itu. Walakin yushkalu bima marra min annahu yahrumu isti'mal ina'in najasi fil ma'il qalili. Ada masalah lain pula dah. Muskil jugalah jawapan ni pun. Jawapan kata hak istinja' dengan percakai tak haram pun. Pasal apa? Pasal dapat suci. Tak namalah kita mengitlaq kata. Tapi ada muskil lagi. Walakin yushkalu, dimuskilkan. Bima marra, dengan barang telah lalu ia ma tu. Min annahu, ini bayan barang marra. Min annahu yahrumu isti'mal ina'in najasi, daripada bahasanya Ramasyan, haramlah oleh mengisti'malkan bijana najis fil ma'il qalili, pada ayat yang sedikit. Kita bejana kita tu buat dengan apa dia tu? Buat dengan kulit bangkai. Kulit bangkai dah lah. Buat dengan kulit bangkai yang tak sah samak. Kulit bangkai tu tak sah samak. Samak-samak dah, tapi samak tak cukup syarat. Mana dia tak terbalik jadi suci pun. Seperti kulit tadi ni, ada lendiak-lendiak dah lagi. Tak hilang lendiak-lendiak dah. Kulit bewak. Cedok kulit bewak, layak sedikit. Haram? Ulama kata haram. Tapi pasal apa tak kata tak haram? Makruh pasal apa? Kot kalau alasan dia sebab ayat tadi walaupun najis dengan kulit bewak tu, mungkin dapat disucikan dengan ditambah bagi banyak. Awak tak kata gitu. Padahal kata haram isti'mal bejana najis pada ayat yang sedikit. Nak jawabkan muskil ni macam mana? Wa ujiba, dijawab anil iskal lah. Wa ujiba anil iskali, daripada iskal tadi, daripada tekilan tadi. Bi anna hunaka, dengan bahawa di sana,
hunaka di sana, ai bi anna hunaka isti'malan bi khilafihi huna. Cuba tengok di bawah tu, bi anna hunaka isti'malan. Law qala bi anna hunaka tadammukhan, itu baru jelas sikit tak? Di sana tu isti'mal, mengguna. Di sini kencing. Di sana mengguna, nak guna ayak tu. Di sini bukan nak guna ayak tu, nak kencing layak. Macam mana ni? Macam mana tengok bawah. Bi anna hunaka tadammukhan lakana sawab. Wal awla bima qala asy-syarih li'annahu laysa hunaka tadammukhan, laysa hunaka tadammukhan bin najasati bal isti'malun. Anna hunaka isti'malan bi khilafihi huna. Berselahannya di sini. Sana kita nak cedok, nak cedok ayak. Nak guna ayak tu, cedok dengan bina najis. Mana kita nak guna ayak tu? Di sini bukan nak guna ayak tu. Sini nak kencing ayak. Sini sana malah nak cedok ayak, nak jurus badan, nak guna ayak lah. Melumurkan badan. Mana kata kalau dia tak lumur badan tak apalah, nak jurus pokok apa. Dia nak cedok dengan bijana tu kerana nak guna ayak yang dia cedok tu dengan bekas najis. Jurus badan dia berlumur dengan najis. Tu haram tu. Di sini dia tak melumur pun. Bi khilafihi hina. Bersalahannya di sini. Sini nak ambil apa ni? Ambil sini tak apa tak? Wadzalikal isti'mal tu bermula dari isti'mal. Isti'mal mana di mana tadammukh mutalabbisun, bersepakat ia, menyalahinya. Nya mana? Menyalahinya, bersepakat ia isti'mal tu dengan menyalahinya. Kita ambil apa nama mudhaf ilaih bagi bi khilafi kat sini. Boleh lawan dia. Lawan bagi isti'mal. Bi khilafihi huna. Saya tengok dhamir ni. Ambil demikian hukum tak apa tak? Tak. Sebab di sini bukan kita nak melemukkan badan dengan najis ni. Tu dia salah, tak sama. Mazhab isti'mal tu mutalabbisun bi khilafihi, menyalahinya.
Ini isti'mal di sini. Di sini ni al-bal wal ghaib lah sini. Fil ma'il qalil. Habis. Wallahu a'lam. Tanbihun mahallu 'adam at-tahrim idza kana al-ma'u lahu wa lam yata'ayyan 'alayhi at-tuhru bihi wallahu a'lam.